Padahal ni tuan-tuan, sepertinya berlaku satu silap mata, tipu helah, tipu daya yang sangat luar biasa. Sesiapa yang mencela orang Yahudi atau mempertikaikan mereka, mengkritik mereka dengan sekelumit sedikit, maka langsung pengkritik itu akan dihujat dengan perkataan anti-Semitik, yakni anti kaum Bani Israel, anti Yahudi. Istilah ini memberi gambaran, menimbulkan momokan sesiapa yang mengkritik orang-orang Yahudi adalah resis. Dia ada sikap taksub, tak boleh nak terima orang Yahudi ni, maka mereka diberikan gelaran anti-Semitik. Sedangkan kalau diperhalusi, tidaklah bangsa yang lebih resis, lebih taksub dengan bangsa mereka sendiri daripada orang Yahudi itu sendiri. Bermula daripada asal usul mereka. Seperti mana juga keengganan mereka untuk terima dakwah, menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan kecuali kerana sifat perkauman. Kerana Nabi Muhammad seorang daripada bangsa Arab, sedangkan mereka bangsa Bani Israel. Dan kalau kita lihat pun di negara sana yang mereka jajah daripada orang Islam itu, bagaimana sikap toleran mereka dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa asing. Ternyata bahawa mereka sangat bersikap tidak toleran. Pada waktu yang sama, mereka banjirkan negara-negara sedunia seperti mana yang berlaku di negara-negara Eropah, Amerika dengan bangsa-bangsa asing. Orang-orang daripada benua Afrika, benua Asia, semua diberi laluan, dibuka laluan sepenuhnya, seluas-luasnya untuk mereka berhijrah. Mereka gunakan istilah hijrah atau berpindah ke negara-negara Eropah dan Amerika. Sesiapa yang tak setuju dengan penghijrahan ini langsung akan dituduh resis. Engkau resis. Kalau ada orang Arab nak pergi ke Amerika ke mana, dibuka laluan. Amerika adalah sebuah negara imigrasi, negara yang hampir majoriti penduduknya orang luar, bukan daripada penduduk asal. Siapa yang bantah terus akan dikatakan engkau resis. Kalau di negara kita, istilah momokan ialah Wahabi. Kalau di negara Eropah atau Amerika, istilah momokan ialah resis. Engkau resis, engkau resis. Kalau siapa yang tak setuju, ada pandangan berbeza, akan dituduh engkau resis. Tapi kalau dilihat negara haram Yahudi itu, sejauh mana dia boleh terima bangsa-bangsa asing yang berlainan agama dan sebagainya? Hampir sifar, zero, kosong. Mereka sangat tertutup, tidak mengamalkan dasar keterbukaan dan sebagainya. Bahkan kita lihat bagaimana sikap mereka dengan orang-orang Islam Palestin, bagaimana mereka hina, zalim dan aniaya dengan cara rupa yang begitu dahsyat, begitu sadis, begitu teruk. Lalu mereka nak kata lawan mereka adalah resis. Padahal hakikat sebenar, mereka lah orang yang paling resis di atas muka bumi ini.